laporan polis terhadap pemaju dan bank pinjaman yang dikatakan cuai dan menipu. Laporan polis dibuat di Balai Polis Daerah Shah Alam bermula pada pukul 8 malam hingga 4 pagi tadi. Kebanyakan mereka telah dibankruptkan oleh bank pembayar walaupun rumah yang dibeli tidak wujud dan terbengkalai. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berharap dengan laporan ini pihak berwajib akan mengambil tindakan yang sewajarnya dan siasatan terperinci terhadap bank yang dipercayai cuai. Didapati rumah yang saya beli tu tak ada. Sebelum ni rumah yang saya tengok tu bukan rumah saya. Bukan rumah saya, makna rumah orang lain. Jadi saya pun rujuk pada Persatuan Penduduk Pulau Indah. Rumah yang saya beli tu beliau bagi tahu saya tak ada, tak wujud lah. Jadi lebih kurang dah 11 tahun masalah ni yang kami hadapi. Sebelum ni memang tidak mendapat mana-mana perhatian, tetapi alhamdulillah pada hari ini dengan campur tangan daripada PPIM, kami harap masalah yang dapat diselesaikan lah. Kita orang pernah pergi dekat SPRM. Lepas tu dekat Putrajaya semua, dekat Jabatan Perdana Menteri semua kita orang dah pergi. Tapi diorang tak layan lah. Pasal banyak sangat masalah pasal rumah ni kan. Itu yang diorang tak layan sangat. Sebagai pembeli rumah yang projek telah terbengkalai dan membebankan saya sehingga saya diiktiraf bankrupt. Saya harap kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab maju perumahan harap ambil perhatianlah kepada kami yang telah terinaya sebegini. So basically report yang kita nak bagi tahu ni adalah pasal projek rumah terbengkalai yang berada di Westport. Kebanyakan je kalau kita tengok daripada list ni lebih kurang dalam 10 orang telah diisytiharkan muflis. Selepas ni kita akan minta PPIM untuk panjangkan berita ni kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti bank negara, bank pembiaya, polis and the SPRM. Sebab kita dapati kes ni adalah di atas kelalaian bank. So disebabkan bank yang lalai, kita yang jadi mangsa, pihak pembeli. So kita harap dapat pertimbangan yang sewajarnya daripada bank negara dan pihak-pihak yang bertanggungjawab. SOL adalah produk untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan meningkatkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.